Okey, kat depan saya ni adalah Android console daripada Anbernic. Kesemuanya guna chipset Unisoc T820. Jadi harga dia memang tak sampai RM1,000 lah. Dan semua model ni boleh kata antara konsol yang mencatatkan jualan tertinggi dah dalam eShop dekat Malaysia. Dan apa yang saya nak tunjuk kat sini, konsol Anbernic selama ni, dia punya design dia semua bulky, semuanya tebal. Walaupun yang kecil macam ni, kalau kita tengok daripada atas, still tebal. Nampak? Tebal. Cuma dalam part yang saya tengah tunjuk sekarang ni, apa yang saya nak tunjuk kat sini, konsol terbaru daripada Anbernic, dah tak tebal lagi dah. Dan konsol tu sebenarnya ada dekat sini. Dekat celah-celah sini. Saya nak bagi anda tengok, anda boleh tahu tak yang mana satu konsol terbaru daripada Anbernic. Sebab konsol dia adalah yang paling nipis. Jadi kita tengok daripada atas. Nampak tak? Yang paling nipis tu dia lah. Tepi sikit. Okey, kita tengok straight daripada atas. Yang mana satu anda agak-agak? Yang ni? Bukan. Ni, lagi tak betul. Jadi, mana satu? Yang ni? Yes, betul. Okey, jadi, jom kita start. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah Android konsol yang terbaru daripada Anbernic, model Anbernic RG476H. Ini adalah Android konsol dalam kelas pertengahan lah, dengan tanda harga yang memang tak sampai RM1,000 lah untuk dia punya harga permulaan. Dan Android konsol daripada Anbernic untuk siri yang kali ni, saya boleh cakap dalam banyak-banyak kelas pertengahan, yang ni adalah yang terbaik lah. Sebab Anbernic dia dah perbaiki banyak benda untuk siri yang kali ni kan. Untuk contohnya, salah satu dia punya speaker dia. Untuk siri yang sebelum ni, dia punya audio dia, kalau kita buka 50% mungkin kita tak perasan. 80% pun still kita tak perasan. Tapi kalau kita dah hit dia punya audio tu sampai ke 100%, dia akan ada bunyi picking sikit. Tapi untuk Siri yang kali ni, benda tu semua dah tak ada dah. Dan apa yang buatkan saya rasa macam best gila tengok benda ni, konsol yang terbaru daripada Anbernic ni, anda tengok design dia. Design dia dah nampak lebih moden kan. Dia buat full glass dekat depan. Lepas tu, dia punya screen dia ni, kalau saya tak cakap, mesti anda akan ingat OLED panel kan. Anda tengok, dia punya colour hitam dia memang deep gila. Lepas tu memang vibrance lah colour dekat screen dia ni kan. Tapi sebenarnya dia adalah IPS panel. Dan IPS panel yang dia pakai ni memang sangat berkualiti lah. Dia punya viewing angle semua nampak okey je. Okey, jadi dalam video kali ni kita akan tengok dengan lebih detail Anbernic RG476H ni. Dan saya akan tunjuk dia punya performance gaming dan segala-gala lah tentang konsol ni. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, kita start dengan dia punya spesifikasi dia dulu. Skrin dia bersaiz 4.7 inci jenis IPS panel dengan resolution 1280x960 dengan aspect ratio 4:3. Refresh rate dia dapat capai sehingga 120Hz dan peak brightness dia adalah 500 nits. RAM berkapasiti 8GB dan internal storage dia berkapasiti 128GB dan external storage dia support sehingga 2TB. Operating system yang digunakan adalah Android 13 dan bateri dia berkapasiti 5000 mAh dan bateri dia dapat bertahan sehingga 6 jam penggunaan. Lain-lain feature yang terdapat pada RG476H ni adalah Hall effect joystick dan 6-axis gyro motion. Kedua-dua feature ni dia bagi benefit pada first person shooter punya game lah, terutama sekali game macam PUBG Mobile. Okey, beralih pada bahagian luaran, layout button dia semua untuk dia punya ABYX dia sama kedudukan macam layout button Nintendo Switch, dan button ABYX dia dan D-pad dia ni jenis rubber membrane. Untuk D-pad dia, saya ada test beberapa fighting game lah untuk tengok senang ke susah untuk kita buat satu-satu pukulan. Sebab ada sesetengah D-pad yang ramai komplain susah nak buat pukulan. Tapi untuk RG476H ni memang saya tak jumpa sebarang isu lah untuk D-pad dia. Button start, select, back dan home button jenis nipis. Bagi saya memang sangat okey lah, sebab keempat-empat button ni dia jenis clicky, bukan jenis rubber membrane. Jadi tak ada keperluan untuk tebalkan dia. Okey, beralih di bahagian atas, untuk dia punya L1 dan R1 ni adalah jenis clicky. Dan dia punya clicky tu bila kita tekan agak kedengaran jugalah. Mungkin ada orang suka dan mungkin ada orang yang tak suka. Macam saya, memang saya sukalah clicky shoulder. Rasa lebih satisfy bila kita tekan. Dia terasa macam mouse PC. Trigger button dia pula jenis analog. Jadi dengan analog trigger ni memang sangat sesuai lah untuk kita main racing game. Sebab kita dapat kawal dia punya acceleration dalam game tu.
Dekat belakang dia macam biasa, dia ada ruang pengudaraan sebab dalam dia ada kipas dan heatsink yang akan sentiasa sejukkan dia punya motherboard. Dekat bahagian bawah dia ada dua stereo speaker, satu lubang headphone jack, satu slot micro SD card dan satu port Type-C yang berfungsi sebagai port pengecasan dan output display. Okey, untuk design dia mengingatkan saya pada RG505 yang dilancarkan pada tahun 2022. Tapi dekat Anbernic RG476H ni, design dia nampak lebih moden lah. Dia ada RGB light, reka bentuk dia lebih slim dan bahagian depan dia semua adalah jenis full glass. Dari segi keselesaan penggunaan, walaupun dia bukan datang dalam bentuk yang ergonomik, tapi saiz dia yang sedang-sedang, tak besar tak kecil sangat. Cukup selesa untuk saya guna sebab jari saya semua terletak betul-betul pada button yang saya sentiasa akan guna. Okey, beralih pada performance gaming, kemampuan chipset Unisoc T820 ni memang tak asing lagi lah bagi anda yang ikut perkembangan konsol Anbernic sebab ini bukan konsol yang pertama guna chipset Unisoc T820. Tapi tak apalah, kita akan tengok sepintas selalu dia punya performance dia untuk setiap platform. Untuk platform PS1, kita boleh upscale grafik dia pada 4X resolution dan gameplay dia tak ada mengalami sebarang penurunan frame. Untuk platform Dreamcast dan Nintendo 64, kita boleh upscale grafik dia pada 2X dan gameplay dia lancar, tak ada penurunan frame sepanjang gameplay. Untuk platform PSP, game yang berat macam game God of War, anda boleh upscale paling tinggi pun 2X dan gameplay dia masih lagi dapat capai 60 frame per second. Tapi kalau untuk game yang ringan dalam platform PSP ni, anda boleh naikkan lagi sampai ke 3X dan ada juga anda boleh naik sampai ke 4X bergantung pada game tu lah. Beralih pada platform yang lebih mencabar untuk konsol dalam kelas pertengahan ni, iaitu platform PS2. Kebanyakan game yang berat kita tak dapat nak upscale lah dia punya grafik. Kita kena stay pada default setting iaitu 1X rendering resolution. Tapi kalau game yang ringan, kita boleh naikkan sikit lah pada 2X resolution. Dan untuk platform PS2 ni memang banyak lah kita dapat main semua game dalam library dia. Okey, kita beralih pada platform GameCube. Okey, untuk platform GameCube ni sebenarnya game dia sama level dengan game PS2 dari segi grafik apa semua sebab dia datang dalam satu zaman. Tapi untuk platform GameCube ni, dia lebih ringan daripada platform PS2. Untuk platform GameCube ni, banyak game kita dapat upscale sampai 2X resolution. Untuk platform GameCube ni, apa yang saya boleh kata, dia dapat handle semua game dengan sangat baik lah. Beralih pada platform yang kurang popular dekat Malaysia ni, iaitu platform Nintendo Wii. Tak banyak game Nintendo Wii yang kita dapat main lah dekat konsol ni sebab chipset Unisoc T820 ni dia tak dapat nak handle lah. Game Nintendo Wii ni boleh kata agak berat jugalah. Tapi platform ni tak ramai yang cari sebab dekat Malaysia Nintendo Wii ni kurang mendapat sambutan. Okey, sebagai bonus saya ada test dua platform yang mana bagi saya tak boleh main pun tak apalah dekat konsol ni sebab platform ni merupakan emulator yang paling tinggi sekali untuk konsol Android, iaitu Switch emulator dengan PC emulator. Okey, untuk Switch emulator dalam berpuluh game yang saya test, cuma ada saya rasa tak sampai 5 game yang boleh main. Macam game Pokemon ni pun saya dah drop dia punya rendering resolution sampai ke 0.75Hz. Tu pun performance dia masih lagi tak dapat nak capai 30 frame per second. Tapi kalau indie game macam ni, kita dapat main dengan lancar lah, tak perlu turunkan dia punya resolution dah sebab game ni tak perlukan kekuatan chipset yang tinggi untuk handle game ni. Beralih pada game PC. Ni pun test yang paling gila lah untuk kita try dekat konsol Android dalam kategori tanda harga yang tak sampai RM1,000. Setakat yang saya test ni yang lepas indie game je lah. Macam 3D game semua memang tak boleh buka langsung. Tapi kalau macam indie game, boleh kata banyak jugalah yang kita boleh main dengan lancar seperti yang anda tengah tengok sekarang ni lah. Okey, dan penutup untuk game test ni kita tengok game Android. Untuk game Android ni memang tak ada masalah lah sebab konsol ni pun memang konsol Android. Dari segi kemampuan dia tu macam biasalah. Untuk game yang berat macam Wuthering Wave ni kita tak dapat nak setkan pada maximum graphic setting. Tapi kalau untuk main game-game yang ringan macam Mobile Legend, kita bolehlah set pada grafik yang lebih tinggi sebab game ni dia tak pakai sangat kekuatan chipset untuk push dia punya grafik. Jadi memang tak ada masalah lah untuk game-game seperti Mobile Legend ni. Okey, jadi apa yang saya boleh cakap tentang Anbernic RG476H ni, kalau anda nak main game PS2 ke bawah, terutama sekali bagi anda yang zaman budak-budak dulu tak sempat lah nak main game-game klasik ni kan, terutama sekali game PSP lah kan, zaman tu yalah tak mampu kan, boleh tengok je. Ni lah masa dia anda nak lepas geram sebab dekat sini bukan setakat satu platform je, semua platform yang anda tak sempat nak main dulu semua ada dalam satu konsol. Dan konsol ni dia datang dengan aspect ratio 4:3, memang sangat ngam lah dengan game-game klasik kan. Sebab game klasik dulu dia bukan dalam bentuk wide macam game sekarang ni. Sebab game sekarang ni dia akan ikut bentuk TV. TV sekarang mana ada petak, semua widescreen. Macam TV dulu-dulu, TV lama dulu kan bentuk petak. Game di era tu kalau masuk dekat konsol ni ngam-ngam, tak ada black bar. Memang cantik lah. Dia tak perlu stretch dia punya paparan tu untuk dapatkan full screen. Memang terletak dia punya game dekat side screen dia ni. Di samping tu pun kalau anda nak layan game-game Android macam Mobile Legend, PUBG Mobile, apa saja game yang tengah trending, yang ramai orang tengah main sekarang pun boleh juga kat sini. Jadi
Yang ni boleh jadi device atau boleh jadi anda punya personal space untuk anda main game lah. Sebab yalah, semua benda anda boleh buat dalam satu device kan. Okay, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya dalam video kali ni. Kalau anda berminat dengan Anbernic RG476H ni, link pembelian daripada Shim Store saya dah sediakan kat bawah dan dekat dalam tag produk. Dan kalau anda beli kat tag produk ni, biasanya dia ada voucher tau. Terpulang lah anda nak beli kat dalam link, boleh kat tag produk pun boleh. Okay, seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.